Boleh ke anda survive menaiki kereta api di Bangladesh? Di negara ini, menaiki kereta api bukanlah soal keselesaan tetapi soal keperluan. Setiap gerabak, bumbung dan pemegang menjadi tempat duduk. Di sini hanya ada dua jenis tiket. Tiket berdiri dan tiket bergantung. Tapi rakan jangan tersilap, berdiri bukan maksud anda berdiri di dalam kereta api. No. Ia bermaksud berdiri di atasnya. Dengan kepadatan penduduk yang luar biasa, tiada ruang yang dibiarkan kosong. Orang memanjat ke bumbung, berpaut di pintu, malah memegang sisi gerabak yang sedang bergerak. Asalkan anda boleh berpaut, anda sudah dianggap penumpang. Ia kelihatan gila, berbahaya tetapi sangat manusiawi. Setiap kereta api syarat melebihi had, seolah-olah menentang hukum fizik. Namun di sebalik kekacauan itu ada kecekapan. Tiada menunggu, tiada tempahan, tiada pemeriksaan keselamatan yang panjang. Anda bergerak bila kereta api itu bergerak. Untuk naik, anda hanya perlukan masa yang tepat, keberanian dan genggaman yang kuat. Tetapi untuk turun, itu satu seni. Penumpang berpengalaman boleh melompat dengan elegan walaupun membawa beg yang besar. Yang baru biasanya tergolek, ketawa, bangun semula dan tunggu kereta api seterusnya. Bagi orang luar, ia kelihatan gila. Tetapi bagi berjuta rakyat Bangladesh, inilah rutin mereka. Di Bangladesh, bukan kereta api yang membawa manusia tahu, tetapi manusia yang membawa kereta api.